Gempak siut. Okay, Assalamualaikum. Hari ni aku nak react trailer terbaru untuk filem yang aku jangka akan meletup, akan jadi blockbuster, filem Blood Brothers Baranaga. Ni filem terbaru daripada pengarah hebat kita iaitu Shafiq Yusof, dan dia akan bersama dengan Abilas Chandra. Aku dah tengok trailer first hari tu. Official trailer dia memang gempak weh. Aku cakap dengan korang, Shahnaz Ahmad, Syafiq Kyle, Syukri Yahya, Ray, semua ada bagi 100% lah. Aku tengok dalam trailer tu memang nampak karisma lain macam lah. So jom kita layan trailer terbaru. Trailer ni baru rilis, dan filem ni sendiri akan rilis 10 April 2025. Lebih kurang dalam 10 hari lah lepas raya, dalam seminggu lebih lepas raya Aidilfitri. So jom kita layan trailer Blood Brothers Baranaga. Jom. Kalau kita sama-sama, tak ada siapa berani hadap kita pun. Kau tengok Irfan Zaini dia dengan ini perang namanya. semua Syafiq Kyle, Mamu. Gempak siut. Pengkhianat ni. Sampai. Dulu kau kena tindas. Sekarang Tu Syukri Yahya pun gempak weh dalam cerita ni. Shahnaz Ahmad memang, aku rasa dalam filem sebelum ni pun kau tengok dia muka Syukri Yahya tu pun Syafiq Kyle memang on top lah. dia abang aku, guys. Tapi ada benda yang aku perasan daripada trailer ni. So, Blood Brothers Baranaga 10 April 2025. Dalam trailer sebelum ni pun aku perasan ada macam satu pengkhianatan dalam grup ni. Baranaga ni aku rasa grup gangster lah. So, diorang ni ada macam adik-beradik lah. Aku rasa ada satu pengkhianatan yang terjadi dalam grup tu. Sampaikan at last Syafiq Kyle yang sepatutnya satu grup. Gas tu mungkin yang Shahnaz Ahmad tu kan, Gas tu mungkin abang long dia, tapi dia terpaksa lawan balik Gas tu. Mungkin Gas dalam trailer ni pun kau nampak tadi watak ayah anda dia bagi orang kata position dia dekat Gas tu. So mungkin Gas tu berubah ke jadi makin ganas ke, ataupun mungkin dia punya kepimpinan dia berubah, dia buat decision yang melulu ke sampai kan Syafiq Kyle terpaksa lawan balik Gas tu. Tapi gempak siut kalau kau tengok Shahnaz Ahmad dengan Syafiq Kyle bertembung dalam filem ni memang gempak. So ni filem ni Blood Brothers Baranaga ni akan ditayangkan 10 April 2025. Aku sure filem ni at least akan meletup lah. Kau tengok trailer dia kau dah tahu dah. Tengok trailer pun gempak. Aku rasa kat wayang kalau tengok cerita ni kebabung sana kebabung sini memang lagi gempak bit. Okay, so apa pendapat korang tentang trailer, official trailer untuk filem Blood Brothers Baranaga ni? Cuba komen kat bawah. Nyaman.